subtopik pengamiran yang terakhir adalah isi padu janaan. Jadi, isi padu janaan ni adalah dia hasil daripada putaran 3D tau. Okey, putaran ke atas paksi X ataupun paksi Y. Okey, kalau awak tengok daripada satu graf fungsi adalah graf 2D. Okey, jadi bila dia putarkan pada paksi Y, dia akan putar begini. Graf tu akan berputar, putar, membentuk satu bentuk 3D. Okey, di mana putaran dia tu bentuk bulatan. Ketebalan dia adalah kecil je. Setiap bulatan tu tebal dia kecil je. Okey, jadi kat sini bila dia putar-putar secara meninggi, dia akan mendapat satu mangkuk. Okey, jadi kalau putar pada paksi X, kita akan dapat dx. Nampak ni? Dia putar pada paksi X 360 darjah. Putar. Okey, kita akan dapat isi padu sama dengan pi kamiran had dia y kuasa 2 dx. Kalau putar pada paksi Y, pada paksi X ni kita panggil kucing tidur. Okey, kalau pada paksi Y iaitu kucing ni melompat. Okey, maksudnya contoh graf ini. Dia putar pada paksi Y. Jadi bila putar pada paksi Y, dia adalah dy. So isi padu dia adalah pi kamiran BA X kuasa 2 dy. Okey, faham okey, beza antara putaran kisaran pada paksi X dengan kisaran pada paksi Y. Okey, selepas itu kita tengok pula macam mana tahap 1 putaran asas paksi X. Bagaimana graf ini memutar pada paksi X. Bila awak tengok kat sini. Ini graf ni. Dia paksi X. Bila paksi X, dia akan putar macam tu. Macam tu. Okey. Dia akan membentuk, nampak tak perpejal ni. Bila perpejal, kita cari isi padu. V dia. Sebab tu soalannya, cari isi padu janaan bagi rantau yang dibatasi oleh lengkung Y sama dengan 2X kuasa 2 tambah 3X. Dengan dia bagi had dia adalah 0,2. Nampak? 0,2. So had dia 0,2 yang ni. Dia putar macam ni lah. Dia nak berapa isi padu kawasan yang putaran ini. Okey? So kita guna teknik kucing tidur iaitu dx. Nampak? Paksi X bermaksud mesti dx. Okey. Bila dx, dia mesti apa? Kamiran pi y kuasa 2 dx. Okey. So V sama dengan kamiran pi y kuasa 2 dx. Dia punya had adalah 2, 0. So kat sini V sama dengan pi kita campak kat luar. 2, 0. Y kuasa 2 adalah ini. 2x kuasa 2 tambah 3. Kuasakan 2 dia. Okey, lepas tu kembangkan macam biasa dulu sebelum kamirkan. Nampak tak? Kembangkan kuasa 2. Kalau awak tak kembangkan, awak tak boleh buat. Okey, jadi kat sini. Pi kamiran 2, 0. 2x kuasa 2, kita kuasa 2 kan dapat 4x kuasa 4. Okey, kemudian 2 darab 3, 6. 6 darab 2, 12. 12x kuasa 2. Tambah 3 kuasa 2, kita dapat 9. Okey, dx. Baru buat pengamirannya. Okey, kamiran macam mana? 4x kuasa 4, kita tambah 1 jadi 4x kuasa 5. Per dengan kuasa dia per 5. Okey, pi tu kita campak kat luar dulu. Okey, tambah 12x kuasa 2, kita kamirkan dapat 12x kuasa 3 per 3. Tambah 9 akan jadi 9x selepas dikamirkan. Kemudian, had dia 2, 0. Okey, lepas itu mesti ganti nilai. Lepas pengamiran, mesti ganti nilai. Jadi, awak ganti nilai untuk setiap x yang ada. So, 2, 2. Okey, 0 awak tak boleh buat begini. 0 awak kena buat tulis juga. Okey. 0 dia tak boleh macam ni. Awak kena tulis juga. Macam mana nak tulis? Tolak
4 darab kosong per kosong. Ni kuasa 5. Tambah 4 darab kosong. 4 pula dah. 12. 4 darab kosong kuasa 3. Tambah 9 darab kosong. Okey, tutup balik kurungan. Tutup kurungan besar. Okey. Lepas tu tekan kalkulator. Kita akan dapat jawapan 75. 3/5. Pi tu kita tak payah ubah. Tinggalkan jawapan begini. Okey, boleh? Okey, sekarang kita tengok pula macam mana putaran kisaran itu berputar pada paksi Y. Okey, bila paksi Y? Okey, bila paksi Y dia adalah kamiran dy. Apa dia kat tengah dia? X kuasa 2. Apa dia? Pi X kuasa 2. Okey. So kita tengok. Ni kita perlu teknik kucing melompat dy. Kucing tu lompat. Dia pusing kat sini. Dia pusing sini. Pusing macam ni. Bentuknya begitu. Jadi nampak bentuk pepejaannya kan? Jadi kita nak cari isi padu kisaran dia. Nampak? Okey, so kat sini awak pegang. Bila kisaran pada paksi Y, dia mesti dy. Kalau dy, dia mesti X kuasa 2. Jadi kamiran pi X kuasa 2 dy. Okey, sekarang kat sini kita tengok. Dia punya lengkung diberi Y sama dengan 6/X. Jadi awak kena tukar, switchkan dia. X sama dengan 6/Y. Sebab kita nak X kat depan. So kat sini, kita tukar dulu subjek formula dia. Jadi, kalau Y sama dengan 6/X, maka X sama dengan 6/Y. Okey, bila dah dapat, baru buat kamiran 41 6/Y kuasa 2 kan? dy. Pi letak kat luar. Okey, dapat yang ni. Lepas tu, kita buat apa? Kita kuasakan 2 dulu. Jadi, V sama dengan pi kamiran 41, 36. 36 dapat dari mana? 6 kuasa 2. Y kuasa negatif 2 sebab kita bawa ke atas. Y kuasa negatif 2 dy. Lepas itu kita kamirkan. Bila kamirkan, kat sini ada silap sikit. Bila kamirkan, bila kamirkan, itu kita letak kat sini. Okey. Lepas tu kita dapatlah negatif 36 per Y. Y ni kita turun ke bawah 41. Lepas tu kita ganti nilai 41 ni ke dalam dia punya persamaan. 4. Okey, tolak 1. Nampak? So kita tekan kalkulator. Jawapan akhir dia 27 pi unit kuasa 3. Selesai. Okey, seterusnya. Seterusnya tahap akhir. Bila ada 2 lengkung atau 2 garisan. Okey, awak tengok ni gambaran dia. Pertama, dia ada garis lurus. Y sama dengan X. Yang kedua, dia ada lengkung. Okey. Jadi kat sini, bila diputarkan, pertama, diputarkan pada paksi apa dulu? Tengok. Kalau ikut soalan ni, diputarkan pada paksi X. Okey. Jadi, bila putar pada paksi X, awak kena bayang. Garis lurus tu, dia akan jadi begini. Dia putar macam ni. Ni Nampak putaran dia. Warna kuning cikgu letak. Putaran dia, bentuk dia yang ni. Kon ni. Yang ini adalah Y sama dengan X bila kita putarkan. Okey. Bila kita tengok. Yang lengkung ni, kita putarkan pula. Nampak lengkung ni kita putarkan. Dia akan jadi. So putaran ni. Macam ni. Nampak? Yang lengkung ni kita putarkan, dia akan macam ni. Ruang ni. Jadi yang ni. Benda ni. Nampak tak? Okey. Warna hitam lah. Okey. Lepas tu, kita nak ruangan. Yang sebenarnya kita nak ruangan mana? Kita nak ruangan yang ini sahaja. Bila putarkan, dia akan berongga begini. Sebab kita dah buang yang hitam tu tadi. Nampak tak? Itu dah bayangan sahaja. Okey. Macam mana kita nak buat? Okey. Sekarang kita tengok. Mula-mula. Cari dulu titik persilangan dia supaya kita tahu had koordinat mana kita nak guna. Okey. Jadi kat sini kena cari titik persilangan ni. A. Macam mana nak cari titik persilangan? 2 lengkung atau garisan kalau berjumpa mesti buat
persamaan serentak. Tak kisah guna kaedah penghapusan atau penggantian. Okey, macam contoh ini kita akan guna kaedah penggantian iaitu Y dan Y kita just samakan, gantikan. So, 1/4 X kuasa 2 samakan dengan X sebab Y sama dengan Y. Yang ini. Jadi, kita buat dapat X kuasa 2 sama dengan 4X. 4 bawa sini. Lepas tu, X kuasa 2 tolak 4X sama dengan 0. Faktorkan X dia. Dapat X tolak 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0. Satu lagi X sama dengan 4. So kat sini, gantikan X sama dengan 0 dalam persamaan. So dapatlah 0, 0 kat sini. Yang kedua, gantikan X sama dengan 4 dalam persamaan. Disebabkan Y sama dengan X, maka kat sini pun 4, 4 lah. Kalau X 4, Y pun 4. Jadi koordinat dia kita dapat 4, 4. So, kalau kita buat pengamiran, kita ambil dari 0 sampai 4 had dia. Faham? Okey, sekarang langkah kedua kita kira isi padu yang garis lurus tu. Yang ni tadi, kan ada garis lurus tu kan? Kan kisar kan? Yang tu kita kira isi padu dia dulu. Jadi kat sini, dikisar pada paksi X. Jadi dia adalah kamiran 40 X kuasa 2 dx. Pi kat luar. So kat sini, apa dia? Dia ada bagi tahu Y sama dengan X. Persamaan garis lurus. So kalau sini, X kuasa 2 pula dah. Y kuasa 2. Jadi kalau kat sini, kita gantikan Y tu dengan X. So dapatlah pi kamiran 40 X kuasa 2 dx. Okey, bila kita kamirkan X kuasa 2, kita akan dapat X kuasa 3/3. Okey, 40. Cara tulis tu biar betul. Selepas itu, ganti nilai had dia dalam X-nya. Okey, so kat sini, 4, sini nampak tak? 4 kuasa 3. 0, 0 kuasa 3. Kita tolakkan dia. So, dapatlah dia punya isi padu adalah 64/3 pi. Okey, itu adalah yang garis lurus kita kisarkan. Okey, yang kedua adalah lengkung kita kisarkan. Kan dia punya graf tu tadi, dia ada lengkung macam ni. Okey, so kat sini lengkung dia begitu. Lengkung ni kita kisarkan dia. Macam tu. Dx juga. Okey, bila dekat dx bermaksud pi kamiran 40 Y kuasa 2 dx. Jadi dia punya lengkung adalah Y sama dengan 1/4 X kuasa 2. So kat sini mengganti nilai sajalah. 1/4 X kuasa 2 kita kuasakan 2 sebab apa? Sebab Y kuasa 2. Okey. Jadi kamiran 1/4 kuasa 2 dapat 16 X kuasa 4. X kuasa 4 jadi X kuasa 5/16. 5 bawa turun bawah. Had dia berapa tadi? 40. Lepas itu kita ganti nilai 4 dengan 0. 0 tu kita tak boleh ganti begitu ya. 0 tu kita ganti penuh. Di mana awak kena buat 0 kuasa 5/80. Tutup balik. Macam tu. So kita dapat 65 pi unit kuasa 3. Okey, lepas tu baru kita tolak. Jadi, yang pertama tadi kita dapat 64/3 pi. Yang kedua kita dapat 64/5 pi. Dah tolak baru dapat jawapan akhir ini. Masih tinggalkan jawapan dalam pi. Okey. So, selesai untuk isi padu kisaran. Awak tengok, kalau dia kisar pada paksi X, maka dx. Pi Y kuasa 2 kamiran. Okey, kalau dia kisar pada paksi Y menegak begini, bermaksud pi X kuasa 2 dy kamiran. Kalau dia ada 2 persilang, ada 2 garisan, bermaksud isi padu kat luar mesti tolak isi padu kat dalam. Dua-dua kena kamirkan. Okey, itu sahaja. Jadi, apa yang penting? Kena kuasai konsep, bukan sekadar awak hafal formula. Okey, jadi bayangkan tu awak kena bayang dan kena buat latihan. Okey, itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi.